Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Legenda Properties atas kesudian mewujudkan The Book Corner di Clubhouse BBSAP Bandar Baru Setiawan Perdana. Kita dapat tengok anak-anak berseronok dengan pertandingan mewarna. Sejak diwar-warkan tentang majlis pelancaran The Book Corner hari ini, saya dah mula rasa excited sebab akan ada satu sudut yang sangat-sangat bermanfaat. Ini akan jadi satu nilai tambah kepada Clubhouse ni, di mana kita dah ada tempat beriadah, berenang, dah ada mini water park. Jadi harapan saya kepada penduduk, sekiranya bermanfaat, dapatlah dikembangkan lagi. Nama akak Aslinda Nordin, akak tinggal kat Residen 7. So akak pun baru je duduk sini. Tiba-tiba bila datang, The Book Corner ada. So rumah lama kita orang pun memang ada library. Jadi memang teruja lah nak datang ke The Book Corner ni. So anak pun baru nak belajar membaca. So memang sesuai lah The Book Corner ni ada. So kami pun memang berbesar hati memang nak datang sini selalu. Saya Puan Mira Akmal. Saya tinggal di sinilah, di Residen 1. Pada mulanya memang anak-anak saya datang untuk buku lah, memang nak baca buku. Kebetulan ada pertandingan mewarna tu, jadi saya daftarkan mereka ni. Lepas ni bolehlah kami selalu datang ke sini sebab dekat je dengan rumah. Jadi kemudahan ni memang sangat bermanfaat lah, dan saya pun berharap agar semua penduduk di Bandar Baru boleh datang dan menikmati kemudahan yang ada ni. Alhamdulillah, hari ini kita telah merasmikan The Book Corner di Rumah Kelab Bandar Baru Setiawan Perdana. Inisiatif ini merupakan inisiatif kelestarian di bawah Legenda Properties Berhad. Matlamat The Book Corner ini adalah untuk memupuk minat membaca di kalangan anak-anak di Bandar Baru Setiawan Perdana.